ketiganya ialah bagaimana emphasis Bioterrorism Act ini totally berfokus kepada the colony aspect of the virus. Mula-mulanya kita sangkakan ini macam zombie biasa-biasa, The Walking Dead, The Last of Us. Tetapi apabila kita tonton kemudian, lagi lama kita menonton, lagi lama kita mengetahui apa maksudnya tajuk filem tu. Kenapa dia panggil The Colony? Dia bukannya zombie yang bergerak secara individu, tetapi semuanya bergerak secara kelompok. Kalau kita berikan lebih lagi spoiler, mungkin akan jadi tak seronok. Tetapi kebanyakan adegan dalam trailer tu, contohnya ada orang diikat mata, ada orang yang dibawa ke belakang. Semua ni sebenarnya menjadi plot yang oh macam tu resolution dia. Oh bukannya disebabkan Mamat ni, bukan ni. Sebenarnya penulis ni berjaya mencipta jangkaan dan dia telah subvert expectation kita dengan cara yang betul. Ya, so apa yang kita tengok trailer tu semua banyaknya kabur saja-saja.